Aku pernah takut suami cari lain. Kadang-kadang bila pandang cermin hati aku sayu. Badan makin jatuh, muka nampak penat, kulit tak setegang dulu. Aku sendiri rasa tak cantik. Jadi aku selalu terfikir macam mana pandangan suami pada aku. Dalam diam aku takut dia mula bandingkan aku dengan perempuan lain. Takut satu hari dia jumpa orang yang nampak lebih segar, lebih menarik. Walaupun dia tak pernah cakap, hati isteri tetap risau. Sebab tu aku mula cari cara untuk jaga diri semula. Titik perubahan datang bila aku jumpa Nadi Puteri. Dengan buah cahaya suci dalam dia, aku rasa tenaga kembali, shape badan makin kemas, kulit makin tegang, aura aku lain, keyakinan tu perlahan-lahan balik. Sekarang bila berdiri depan suami, aku dah tak rasa rendah diri. Malah aku nampak sendiri pandangan dia berubah, lebih mesra, lebih lembut. Dan itu hadiah paling besar untuk aku. Kalau kau pun pernah rasa takut hilang perhatian suami, klik beg kuning sekarang.